Assalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alahu hudna salita syita bihi sahla. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartas samawati wal ard. Allahumma ij'al fi qulubina nura wa fi sam'ina nura wa fi basarina nura wa fi lisanina nura. Allahumma warzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabi wal mursalin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpah kurnianya, fadlanya, rahmatnya, inayahnya. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk membicarakan kitab Asrarul Arifin karya Syekh Hamzah Fansuri pada muka surat 415. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa'lam, ilmu itu hakikat Muhammad an-Nabi. Tatkala dizahirkan ke tengah padang, nyatalah ishq, rindu yang dalam kandang Kausain. Di sanalah hukum pandang memandang, berahi dan dendam tiada bersedang. Saya tak tahu bersedangnya benda, saya tak tahu ni. Dua kaus suatu kandang. Kausnya itulah mengapa lalu tu? Kasut. Ha? Kaus bukan. Bukan kasut. Baina kausain ya. Antara dua mungkin bagi Busur. busur bukan busur Kausain. Busur ke nama dia? Ha? Busur panah. Panah. Okey. Ha, faham busur. Antara dua kausain. Dua kaus suatu kandang. Ni uraian ni dia punya perbincangan kausain ni sampai ulama-ulama sufi sampai buatkan risalah-risalah khas panjang-panjang dia tu. Bagaimana dua kausain tadi, dua busur tadi bertemu tak bertemu tu. Hak al-makhluk tu bicara di situ. Barsakh di antaranya pula terbentang. Harus naikkan ini orang. Banyak kausain tadi. Umpama tansil besi dan pedang. Jadi hakikat pedang itu adalah besi. Hakikat Muhammadi itu adalah ilmu. Nanti akan bincang, bukan semata ilmu. Kalau kita katakan, ini kata-kata, kalau baca-baca macam ni, kalau kita tidak faham jadi tergelincir tu. Kalau kita katakan hakikat Muhammadiyah itu ialah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dengan makna yang lainnya, mahiyah bagi zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang zahir itu, mahiyah dia adalah ilmu Allah Taala, maknanya Nabi itu adalah sifat Tuhan. Ini tak boleh. Bila kita bicarakan tentang wahdatul wujud, bicarakan tentang martabat tujuh, bicarakan tentang Narabi, dia punya medan dia dah terjali. Aku faham situ je. Jangan lari. Jangan lari tajuk. Jangan lari daripada intonasi dia. Dia punya medan dia dah terjali. Bukannya Nabi Muhammad itu ialah ilmu Tuhan. Kalau Nabi Muhammad itu, zat Nabi Muhammad itu ialah ilmu Tuhan, dia sifat Tuhan. Kita bicarakan tentang apa? Bicarakan tentang jani. Jadi dalam ilmu dan takluk tadi, ilmu dan juga maklumat itu bila adanya ilmu dan juga maklumat itu dinamakan sebagai hakikat Muhammadiyah. Dengan makna yang lain yang kita faham ialah Tuhan nak mentajalikan akan dirinya tu. Bermula dia kita katakan daripada susunan akalnya, iaitu daripada pengetahuan Tuhan. Jadinya itu adalah hakikat Muhammadiyah. Yang mana kalau alam khariji inilah diri Muhammad. Pentajalian dia. Oleh kerana itulah kita katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah tajalli yang paling sempurna. Kita faham di situ. Itu yang kita nak faham di situ. Jangan kita gelincir kau marut Nabi itulah Tuhan, sifat. Jangan. Kita faham, jangan lari. Kita ni masih lagi bernada
kategori apa dia? Tajalli. Tu janganlah. Kalau lari habis. Kita janganlah kadang-kadang terikut bentak golongan-golongan yang nak mengkritik, golongan nak menyesatkan, nak menghukum pasal sesat pada waktu wujud. Diorang tak tahu kat mana. Dia bila nak menyesatkan, jadi dia tengok gentak apa yang terfikir oleh diri mereka. Sekejap kata Ibn Arabi mengaku Tuhan. Sekejap kata Tuhan itu bertempat. Sekejap kan dah. Tadi semalam kau tuduh Ibn Arabi lain, ni kau tuduh Ibn Arabi lain. Antara kenyataan ini dengan kenyataan itu bertentangan satu sama lain. Ini menunjukkan apa dia? Dia tak tahu tempoh dekat mana. Dia tak tahu temanya kat mana. Dia tak tahu manakah manhajnya. Bila kita katakan manhaj, temanya adalah tajalli, selesai masalah. Lalu kita katakan hakikat Muhammadiyah itu ialah ruh idafi. Hakikat Muhammadiyah itu ialah tentang ilmu dan juga maklumat berkaitan dua tadi. Sekadar tajalli. Hakikat Muhammadiyah di situ. Dia yang selalu sebut apa dia? Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ai liya'rifuni, supaya dikenal aku, supaya mereka kenal akan aku. Tu bila Tuhan nak mentajalikan berkaitan dengan bermula sekali pada Tuhan tahu. Ada. Itu kalau orang awam yang tak tahu, tak ada akidah yang jelas, itu yang jadi sesat tu. Sampai hulul al-ittihad tu. Yakni ilmu yang melihat maklumat itu. Ilmu yang melihat maklumat itu hakikat Muhammadiyah. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Bila kita katakan Muhammadiyah yang bila sebut saja Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan itulah tajalli yang paling tinggi, paling sempurna. Antara alim dan maklum itulah asal cahaya Muhammad. Antara alim dan maklum, nampak ke situ kata? Adanya idafat kat situ. Antara alim dan juga maklum. Adanya idafat. Maknanya di situ dah ada bun. Dah ada dah. Beza antara khaliq dan juga makhluk. Adanya razik, adanya marzuk. Adanya adanya muhyi, ada yang dimatikan. Ada yang menghidupkan, ada yang dihidupkan. Ada yang mematikan, ada yang dimatikan. Ada yang memberi rezeki, ada yang direzekikan. Jadi begitulah kita katakan di sini antara alim dan maklum. Itulah asal cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama bercerai daripada zat. Ini kita faham betul. Pertama bercerai daripada zat. Ini yang kita katakan kalau orang ambil ayat zahir, bercerai artinya mula terpisah. Mula terpisah. Asalnya daripada Tuhan, asalnya Tuhan. Juzuk Tuhan, habis, karut-marut dah jadinya. Asal daripada kita sini, pertama bercerai daripada zat. Apa yang dimaksudkan dengan pertama bercerai daripada zat? Itulah kita katakan sebagai tafsil. Di situlah terzahirnya Allah. Kalau kita kata kul huwallahu ahad, hu semata-mata dia, tak perlu pada nama. Tak perlu nama-nama dah. Itu Imam Fakhri Ar-Razi mengatakan kul huwallahu ahad itu ialah pakai muqarrabin, lagi ashabul yamin dengan ashabul shimal. Kul hu adalah golongan yang martabat dia, maqam dia ialah kita nampak semua kecuali nampak Tuhan saja. Jadi bila hanya semata-mata ada Tuhan, tak perlu lagi kepada membezakan antara pencipta dan juga dicipta. Hanya satu je ada. Namun peringkat makam orang kedua yang makan sebagai ashabul yamin, itu dah orang mukmin yang lain. Maka kita melihat adanya Tuhan, adanya makhluk. Bila adanya Tuhan, adanya makhluk, maka perlu dibezakan. Jadi penamaannya Tuhan itu ialah Allah, makhluk itu ialah makhluk. Tuhan itu ialah khalik, kita adalah makhluk. Tuhan itu ialah razik, kita ialah marzuk. Bila dah nampak dua, kena bezakanlah. Tapi kalau tak nampak hanya Tuhan saja, maka tak boleh pada beza. Itu yang dimasukkan bercerai tafsil. Dibezakan, ini Tuhan. Ini ada, dibezakan. Ini Tuhan, ini adalah makhluk. Pertama bercerai daripada zat. Cahaya Muhammad pertama bercerai artinya nak mula mentajallikan. Ada ilmu, ada maklumat. Jadi maklumat tu ada kalanya
perkara-perkara yang dinamakan sebagai a'yan sabitah. Adapun pada satu ibarat, itulah namanya roh idafi. Ini dinamakan sebagai roh idafi. Yakni nyawa bercampur. Roh yang bercampur. Jangan kita faham di sini roh yang kita faham tentang diri kita. Roh kita tu bukan. Nama saja. Jangan salah istilah ni. Dan pada suatu ibarat dinamakan juga aklul kulli namanya. Jadi golongan-golongan falsafah dinamakan sebagai aklul kulli. Jadi Syekhul Akbar Ibn Arabi dia banyak gunakan berbagai-bagai istilah. Contohnya kita berdasarkan pada meraihkan itulah bahasa akademik, bahasa ilmu pada ketika itu apabila membicarakan metafizik. Yakni perhimpunan segala budi. Budi ialah roh. Dan pada suatu dan pada suatu ibarat nur namanya. Itulah aklul kulli, itulah roh idafi, itulah akal awal, itulah nur. Yakni cahaya. Banyak nama dia. Bila kita katakan banyak nama menunjukkan besar dia punya perbahasan dia. Dia punya kedudukan dia. Banyak nama tu. Dari sudut apa? Dari sudut apa? Dari sudut apa? Dari sudut apa? Dan pada satu ibarat, kalam al-a'la nama dia. Kalam al-a'la. Dah kemudian nanti. Yakni kalam yang maha tinggi. A'la tinggi. Dan pada satu ibarat, loh namanya. Berapa banyak dah? Berapa dah tu? Roh idafi, aklul kulli, lagi apa lagi? Nur, kalam a'la. Hah? Kalam yang tinggi 6. 6 Pena Dan pada suatu ibarat, lah namanya. Yakni papan tempat mesyuarat. Lauh. Tempat catatan. Yang bukan mesyuarat. Menyurat. Kau sebut je. Tempat menyurat. Papan menyurat. Ini sebagai mahfuz. Terpelihara. Karena itulah maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu ta'ala ar-ruh, awwalu ma khalaqallahu ta'ala an-nur, awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-aql, awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. 4. Ini juga dibincangkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali bincang ke bab ni. Dia tidak bertindan antara satu dengan sama yang lain. Dia benda sama. Tapi penamaan dari sudut apa? Dari sudut apa dinamakan? Nama itulah bin Abdullah. Tapi terkenal dengan Ahmad dari sudut apa? Terkenal Muhammad dari sudut apa? Yakni maka sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sekalian awal itu ialah kerana yakni maka sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sekalian awal itu ialah kerana ilmu hidup dinamakan roh. Jadi awal perkara yang Allah Taala ciptakan ialah roh. Kerana ilmu itu hidup. Kerana ilmu itu maklumat. Kelihatan dinamai nur. Maklumat. Kelihatan dinamai nur kerana ilmu itu mencahayakan segala maklumat. Dia bukan nur kerana ia mencahayakan akan munawwarah, perkara yang diberikan cahaya. Perkara yang diterangkan. Namakan sebagai roh kerana ia hidup. Ilmu ini hidup. Dinamai akal kerana ilmu itu tersurat rupa maklumat.
Kerana ingat sekali kita bilang, kerana ilmu itu maklumat, kelihatan dinamai nur. Kerana ilmu itu mencahayakan segala maklumat, dinamaikan apa nama, mencarakan ni, bukan mencari tu yang sangkut tadi. Kerana ilmu itu mencanakan segala maklumat, cernakan, dinamaikan akal, idrak. Kerana ilmu itu tersurat rupa maklumat, dinamaikan lauh. Kerana ilmu itu menjadi huruf, ilmu itu menjadi huruf, sekalian maklumat, dinamai qalam. Kerana ilmu itu apa nama? Kerana itulah maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu taala ar-ruh, dan awwalu ma khalaqallahu taala an-nur. Jadi ini semuanya adalah hakikat Muhammadiyah. Jadi perkaitan antara ilmu dan maklumat. Apa dia? Iaitulah maklumat meminta agar ianya dizahirkan. Kerana roh dan nur itulah maka maklumat jadi. Kerana roh dan nur itulah maka maklumat jadi. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi, laulaka lama khalaqtul khalqa aflak. Laulaka lama khalaqtul aflak. Yani jikalau tiada engkau wahai Muhammad, tiadakan ku jadikan ketujuh langit ni, aflak, dan tujuh bumi dan semesta sekalian ku jadikan daripada cahaya Muhammad jua. Oh, ini dia cara susunan rasa cukup menarik. Perkaitan daripada apa? Perkaitan daripada ilmu. Bila kita nampak macam ni, kita tak akan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang-orang yang tergelincir itu, dia faham jelah Nur Muhammad itu ialah zarah, bagikan zarah, daripada zarah itu maka memercik pada hadu-hadu apa silapan kefahamannya. Sedangkan kita faham, kena faham betul-betul bahawasanya bila bicarakan tentang wahdatul wujud, dia maka sebagai fi khalqin jadid, setiap detik Tuhan menjadikan perkara yang baru. Bukannya ambil satu juzuk buat jadi juzuk lain, tidak. Dan kita bicarakan tentang apa dia? Bicarakan tentang jali, sentiasa Tuhan mentajalikan diri dia setiap detik, mentajalikan diri dia. Bila mentajalikan setiap detik dia, macam mana kau boleh faham tentang juzuk ketuhanan ambil? Setiap detik Tuhan paparkan tentang dirinya dengan makhluk sifatnya dan juga perbuatannya. Setiap detik. Oleh kerana setiap detik itu, jisim-jisim itu baru dijadikan setiap detik. Ini menunjukkan yang tak ada. Yang ada hanyalah tu Tuhan. Jadi macam mana puncanya tu, kalau kita katakan bar lampu tu. Daripada bar lampu tu kita nampak ke mana fungsinya boleh terpapar sesuatu semua yang lain tadi. Daripada bar yang awal tadi tu. Daripada dia, kalau biru-biru lah. Kalau situ berwarna-warna, di situlah bar lampu lah kan. Bukannya tempat tu, bar tu. Mentol ni yang panggil apa? Bar lah kan? Bar kan? Kalimantan tu lah. Tu lah. Bukan yang tempat pelak tu, bukan apa. Itu bar yang mana? Bukan cok. Cok. Jadi kita faham situ. Macam mana Tuhan paparkan berasal daripada tu sinar yang pertama tadi tu, maka terzahirkan segala yang lain. Apa benda ni? Apa benda cerita ni? Tuhan nak membicarakan tentang diri dia yang sempurna pentajalian dia tu, yang bermula-mula sekali tu. Dia kita faham. Maka faham di situ adanya a'yan sabita dan segalanya. Maka dizahirkan pula dalam alam khariji. Alam yang nyata ni, alam musyahadah ini. Kenapa? Kerana menjelaskan sungguh-sungguh keberhajatan yang maka sebagai ubudiyah. Itu nama ba titik tadi tu. Membezakan antara ma'abid dan juga ma'bud. Ubudiyah. Dengan makna yang lainnya, kehambaan iftikar, terzahirnya iftikar. Terzahirnya keberhajatan kita kepada Tuhan. Barulah kesungguhan, nampaknya kesungguhan bahawasanya dialah ilah, kitalah makhluk. Dialah yang disembah, kitalah yang menyembah. Dialah yang memiliki, kita yang dimiliki. Tu. Itu nama alam khariji ni. Dia maka sebagian melihat pada cermin. Yang dilihat itu ialah benda dalam cermin itu sendiri. Nak dipaparkan. Jadi sama ada
dalam komputer ataupun dia paparkan pada dalam cermin pun, itulah maksud dia. Itulah maklumat Tuhan. Jika tiada cahaya Muhammad itu, tiada akan jadi semesta sekaliannya. Bila Tuhan tu tak tahu, tak ada dia ceritakan kita ni. Kan kita kata, Tuhan tahu oleh kerana Tuhan kita tahu, kita lah Tuhan cipta kita. Kalau tak, Tuhan tak ceritakan kita. Dan lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis kursi, khalaqtul kulla li ajlika wa khalaqtuka li ajli. Yakni, ku jadikan semesta sekalian alam kerana-Mu ya Muhammad. Engkau ku jadikan kerana-Ku, yakni semesta sekalian jadi daripada cahaya Muhammad, yang cahaya itu daripada zat Allah Ta'ala. Ini kita jangan silap faham. Kita dah faham dia punya landasan, kita tahu. Senang kata apa dia? Kalaulah tak ada zat, tak adanya ilmu. Tak ada ilmu, tak adanya maklumat. Selesai masalah. Itu je. Jika tiada dengan ilmu itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tiadakan zahir. Kalau Tuhan tak tahu, maka tak zahirlah segala-galanya. Cipta pun tak ada, apa tak ada, maka tak terzahirlah pada ketika itu. Dan tiada alim. Cahaya Muhammad tiada akan zahir. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nabiyyan wa adam bainal ma'i wattin. Ini cara susunan lain cukup menarik ni. Betul-betul hebatlah dia, mana mempanggil sebagai ilmu yang rasikh. Rasikh. Rasikh artinya dia punya susunan macam Imam Ghazali tu antara ilmuwan ilmu usuluddin yang rasikh. Dia tak bincang banyak-banyak golongan golongan Mu'tazilah sana, Mu'tazilah. Tak. Dia bukannya, tapi dia huraikan kejap. Kejap memang, smart. Susunan memang tetap. Memang canggih, memang tersusun rapi. Itu nama rasikh, kejap tu. Jadi itu juga kita tengok dengan Hamzah Qansuri ni. Yakni, ada aku terlebih dahulu sebagai Nabi tatkala Adam masih lagi di antara air dan juga tanah. Mana sebelum lagi ada alam khariji apa benda, semuanya. Itulah aku. Itu hakikat Muhammadiyah. Hadis ini isyarat kepada air juga, kerana Adam dan semesta sekalian jadi daripada cahaya itu juga. Ini saya tak tahu dia punya maksud dia. Tinggalkan. Jadi hadis ini syarat kepada air juga. Jadi al-ma' tu saya tak tahu. Adakah merujuk kepada awal ma khalaqallahu al-ma' tu? Saya tak tahu. Kerana Adam dan semesta sekalian jadi daripada cahaya itu. Dari cahaya itu juga. Cahaya ilmu itulah maklumat. Jadi kalau tak ada ilmu, tak adalah maklumat. Faham kat situ kan? Itu semua tajalli tu. Daripada tidak tafsil, barulah adanya maklumat dalam bentuk tafsili. Baru ayat sabitah pada ketika itu. Barulah wahidiyah. Barulah tazahirnya asma'-asma' pada ketika itu. Ini kita bicara semua ni bukannya zaman ni. Bukannya bermasa. Bukan. Bukan bermasa yang tidak faham. Lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam, Abul Bashari wa ana Abul Arwah. Yani Adam bapa segala tubuh dan aku bapa segala nyawa. Yani yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu taala ar-ruh.
pada hukumnya nyawa itulah Muhammad. Jadi awal ma khalaqallahu ar-ruh. Ruh itulah roh Muhammad, hakikat Muhammadiyah. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana min ilahi wal mu'minuna minni. Yani aku daripada Allah dan segala mukmin daripada aku. Wahdah di situ. Tapi dari sudut macam mana? Dari sudut tentang terjalikan sifat-sifat asma Tuhan. Itulah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Seperti itu. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana min ilahi wal alamu minni. Yani aku daripada Allah dan sekalian alam daripada aku. Jadi Nabi lah bagikan menengahi antara Tuhan dan juga segala makhluk yang lain. Dari sudut macam mana? Nabi lah menghimpunkan yang paling sempurna, yang paling sempurna akan terjadi tersebut. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna min nuri ilahi wal mu'minuna min nuri. Yani aku daripada cahaya Allah, bermula segala mukmin daripada cahayaku. Kerana sekalian kata ini, maka dikatakan ilmu hakikat Muhammadi. Itu merujuk kepada hakikat Muhammadiyah. Penamaan tadi tu. Ini pun sekadar yang kita faham-faham tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan lagi. Bukan kita nak berbalah dengan orang, nak bergaduh dengan orang, tidak. Kita nak rasa sikit kelazatan para awliya ni. Punya sisi Allah Ta'ala turunkan. Dia dapat sikit cukup lah. Tak banyak pada sikit. Macam mana? Datangnya khusyuk kita ketika sendirian, kita beribadat, kita bertafakur kepada Allah Ta'ala. Datanglah perkara-perkara begini. Berbeza mereka yang tak pernah belajar, dia akan jadi macam kata Imam Ghazali, dia akan tersesat dia dalam kehairanan berpuluh-puluh tahun. Punca macam mana? Tak pernah mendengar guru dia cakap. Bila dengar guru cakap, oh macam ni sebenarnya situasi aku. Selama ni aku tak tahu lah. Bila guru cakap baru tahu. Artinya bila kita dah dengarkan pada sisir para awliya ni, oh begini keadaannya. Jadi kita tidak dalam kehairanan. Mudah-mudahan ya. Sekali yang benar kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan, kesilapan, kebaikan, kegelinciran itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhir bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jalla wa ala jama'na rahmatan wa karam wa tabarrukan ma'asma sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu minkum minna. Tak sempat dah anak ni. Bukti tak meninggal. Fa'lam. Ini berdasarkan syair dia. Jadi apa Ustaz? Golongan Qarabin itu Ashabul Yamin, Ashabul Shimal. yang kedua Ashabul Shimal. Ashabul Shimal tu yang ada sekutu Tuhan. Tiga. Kul huwallahu ahad. Ahad tu merujuk pada isyarat kepada Ashabul Shimal. Dia menyekutukan Tuhan. Kalau Ashabul Yamin ni, Tuhan sebagai Tuhan, makhluk sebagai makhluk. Tapi kalau Ashabul Shimal ni, makhluk pun nak jadikan sebagai Tuhan juga. Itu jadi masalah. Jadi, kul huwallahu ahad. Katakan olehmu, ya Muhammad, Tuhan itu Esa. Ni nak bawa yang bismillah ni. Saya kata,